Okay. Ready ada. So aku kena gosok dulu jap. Yang ni bagi nak masuk cement board senang, letak terus screw je. So aku gosok sikit, lepas tu potong sikit cement board terus masuk lah. Cement board kena potong sikit sebab ni 8 kaki, tiang ni 8 kaki. Nanti aku akan tengok balik sebab dia kurang sikit saja. Kurang sikit saja. Dalam 2 cm. Ya, baik. Dah tu. 2 cm. Okey. Pun aku aja atas video. Okey. Yang berlubang je. Lubang air masuk je. Ni part paling kena sensitif ni. Satu lubang pisang. Kena tutup banyak lubang ni. Lagi pun ni memang nak kena tampal sebab adik dah ni kan. Memang air keluar je. Tak, kita nak pakai ni. Kita nak canvas. Oh iya ke? Canvas. Oh okey. Canvas tu takut dia bocor. Okey. Apa? Lepas aku. Dah ah. Lagi screw dengan collar. Ambil cordless yang kecil tu. Alright. Alright. Okey, so saya Aiman dengan Z Macwell kita tengah buat tiang bawah.